sekarang Stabilo ada keluarkan color yang special. Ini sebagai additional lah. Korang nak buat art ke, korang nak lebih nampak kreatif, yang ni dia dah keluarkan khas, siap-siap dah. Ini metallic ni untuk sentuhan-sentuhan yang macam shadow macam tu. Nampak ni color malap macam ni. Neon ni color terang sikit, nak bagi cantik lagi kita punya lukisan, nak salahkan lagi bakat kita. Contoh untuk bagi ke anak sekarang dah mudah lah, tak macam kita dulu susah kena pandai campur color. Sekarang dia dah keluarkan yang model mudah macam ni. Ni nampak terang sikit, yang ni nampak malap-malap sikit. Ni untuk efek shadow, yang ni untuk bagi terang kita punya warna. Ni dah ada bagi contoh dah. Kalau neon efek dia macam tu, ini efek dia macam gini guys. Ini special punya edition daripada Stabilo. Contoh untuk tulisan juga nampak dia color-color macam tu. Yang metallic dia color-color ala-ala macam tu guys. Memang padu guys. Kat belakang ni pun dia ada bagi juga dia punya reference. Kalau tengok efek dia akan jadi macam tu. Dan yang ni yang neon tadi akan efek jadi macam tu lah. Untuk lebih experience, korang kena beli dan try sendiri draw dekat lukisan korang. Ini bukan sahaja untuk budak-budak, sesuai juga untuk mak-mak, ayah-ayah yang kerja designer drawing, yang pakai drawing, memang sesuai. Tekan je dekat baik kuning bawah tu. Yang ni edisi 6 batang. Ada lagi edisi lain yang banyak batang juga dekat baik kuning bawah tu. Korang boleh pilih je yang tu.